Senaman lengan, jom cepat-cepat like, share, save video ini dulu untuk masa depan punya rujukan. Korang boleh duduk buat, boleh berdiri buat. Tapi sebelum buat, mesti kena kemut perut dahulu. So, yang tak tahu macam mana nak kemut perut, pergi profil saya, cari kemut perut punya video dan belajar. Okay, lepas kita kemut, pertama punya step, pegang, tarik ke atas. Turun balik. Tarik ke atas, turun balik. Buatlah 30 kali. Second step, korang push ke atas. Kepala tegak. Kalau tak boleh, tegak ke atas, korang try macam ni dulu. Tegak. Bagi iban tangan. Kalau tak boleh tegak, tak apa. Mula-mula mesti kerang kabut, mesti sakit, mesti tak tahan kan? Tak apa. Buat dulu. Ketiga, kita buat bulatan. Dekat bahu. Semua senaman ni, pastikan korang punya bahu turun. Leher tegak panjangkan dan buat bulatan kecil. Perut sentiasa kemut, jangan lupa. Bulatan terbalik. Last sekali, korang buka bahu, tutup bahu. Buka bahu, tutup bahu. Sekarang, mesti kalau you tengah cuba, you akan dengar bunyi dekat bahu sini. Krik, krak, 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 krak. Bagus. Teruskan. Lepas 14 hari, bunyi akan kurang. Badan you akan start kecil. Terutamanya lengan. Kalau korang nak lagi cepat bakar lemak, lagi cepat kurus dengan cara yang sihat, korang boleh minum air bakar lemak yang sihat ini. 1 sachet Arabica Coffee campur dengan 1 liter air. 1 paket ada 15 sachet. Setiap sachet baru 10 kalori aja, tanpa gula, tanpa krema, tanpa susu, tanpa bahan kimia. Dia membantu kita naikkan metabolik badan, bagi kita lagi cepat bakar lemak, bagi kita tenaga panjang hari, lagi boleh sihatkan otak dan juga jantung. Bagi kita mood baik, kurang stres. So, siapa yang nak beli, pergi cari Midi Arabica Coffee. Korang boleh grab 1 bungkus. Dalam ada 15 sachet. Try setiap hari 1 liter. Minum pagi-pagi. Dengan senaman lengan tadi, korang akan nampak result dalam masa 14 hari.